Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Edi Habib Usama. Saya akan membentangkan gamifikasi yang saya cipta, iaitu kembara kata adjektif dan kata adverba yang bertemakan keselamatan. Saya memilih tema kembara lanun sebagai tema gamifikasi saya. Gamifikasi ini merupakan bahan bantu mengajar yang menggunakan AI dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pembelajaran di dalam kelas. Gamifikasi ini berfokus pada analisis kesalahan bahasa, kata adjektif versus kata adverba yang diinovasikan menjadi permainan bagi menarik minat pelajar dan menjadikan pembelajaran berkaitan analisis kesalahan bahasa lebih mudah untuk difahami dan menyeronokkan. Bahagian hadapan gamifikasi terpapar tombol mari berlayar, nota dan manual pengguna. Pelajar boleh mengakses ke mana-mana bahagian dengan menekan mana-mana tombol yang dipaparkan. Contohnya, manual pengguna. Dalam manual pengguna, terdapat keterangan berkaitan gamifikasi ini untuk rujukan guru dan pelajar sebelum memulakan permainan. Dalam manual pengguna ini menerangkan segala tombol-tombol yang bakal pelajar temui sepanjang permainan dan terdapat juga cara bermain. Pada bahagian nota pula, pelajar akan mempelajari definisi konsep berkaitan kata adjektif dan kata adverba yang dapat membantu pelajar dalam menjawab soalan dalam permainan ini. Permainan ini mempunyai 3 tahap, iaitu mudah, sederhana dan sukar. Dekat pelajar boleh menekan butang mula untuk menjawab soalan pada tahap 1. Pelajar perlu memilih mana-mana jawapan yang tepat. Jika salah, pelajar akan diminta untuk mengulangi soalan yang sama sehingga betul dengan menekan tombol kembali. Apabila pelajar menjawab dengan betul, pelajar boleh menekan tombol seterusnya untuk meneruskan permainan, dan konsep ini sama pada mana-mana tahap. Proses pembangunan. Saya menggunakan aplikasi Canva sebagai medium utama dalam mencipta gamifikasi ini dengan menggunakan animasi dan audio yang terdapat dalam Canva. Saya juga menggunakan aplikasi ChatGPT untuk membantu saya dalam membuat definisi konsep dalam bentuk poster supaya gamifikasi ini menjadi lebih menarik untuk dimainkan.